Perempuan jangan percaya. Dengar boleh, tapi jangan percaya. Orang yang baik ni orang lelaki-lelaki. Ini fakta. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi orang perempuan boleh mencerai suami. Allah beri kepada orang lelaki-lelaki. Betul tak? Jangan betul saja ada bukti. Bini ada tak dengar kata? Cerai tak? Tak. Ada tak dia melawan? Cerai tak? Ada tak dia suara tinggi? Cerai tak? Ada tak kita kata jangan pi, dia pi? Cerai tak? Tak. Ada tak kita kata balik awal, dia balik lewat? Cerai tak? Tak. Tu baiknya orang lelaki-lelaki. Betul tak? Tapi kalau bini kita boleh cerai kita, tengok lambat balik aku cerai kau. Lambat bagi duit aku cerai kau. Sehari 15 kali. Lepas sembahyang asar, Tok Bila mendengung atas tangga. Memang kata, apa pasal Tok Bila nampak lain mendengung? Tak mendengung apa, nak cerai pula. Tok Imam kata, cerai pula? Cerai pula. Sebab apa? Aku pergi tahlil lambat sikit. Tok Imam tu baca panjang doa. Jadi janji balik pukul 10, kat pukul 11 baru balik. Pijak pintu je aku cerai. Tu dia. Berapa dah hang ni? Kalau ikut semalam ni yang kali ke 700 Dia Imam kata tu dia dahsyat. Aku baru 400 lebih. Jangan marah perempuan Jangan marah. Bukan gurau, serius. Dah.